Selepas kekacauan besar yang telah berlaku dekat desa Konoha akibat ancaman Shinju Mamushi, segalanya menjadi taruhan dengan nyawa Eda akan menentukan segalanya. Jadi persoalannya, adakah mereka mampu untuk mengekang kemarahan Shinju Mamushi daripada memburu Eda ataupun sebaliknya? Jom kita sama-sama saksikan apa pula yang bakal berlaku untuk dalam manga Boruto Two Blue Vortex chapter yang ke-32. Yoshmina, apa khabar semua? Korang semua sihat-sihat tak? Okay guys, finally spoiler manga Boruto Two Blue Vortex chapter yang ke-32 dah pun keluar. Untuk dalam chapter kali ni memang lain macam guys. Dari awal sampai habis memang tak relax, full pair of action. Dengan akhirnya kita dapat tengok juga Daimon mula beraksi untuk berhadapan dengan Shinju Mamushi. Aura karakter Daimon untuk dalam chapter kali ni memang padu gila guys. Cumanya kita sangkakan karakter Daimon lah yang akan jadi spotlight utama untuk dalam chapter kali ni kan. Tapi rupanya korang semua salah guys. Dah 2 chapter berturut tanpa disangka spotlight utama untuk dalam chapter kali ni adalah our Princess Sharingan, iaitu Uchiha Sarada. Jadi guys, aku memang excited gila nak borak apa pula yang bakal berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie-hoodie anime yang lawa, ada My Hero Academia, Naruto, One Piece, Attack on Titan pun ada lagi. Korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dalam video ni, okay? Serius berbaloi sangat-sangat. Okay, let's go. Chapter yang ke-32 bertajuk Dancing with Demon. Dan dekat dalam cover page chapter kali ni, of course, adalah Daimon. Chapter yang ke-32 bermula dengan sambungan situasi pertempuran dekat desa Konoha yang mana kelihatan saya dah mula bagi arahan dekat ke semua polis-polis Konoha untuk tak kacau Mamushi. Sebabnya, macam apa yang kita tahu, Shikamaru dah ubah rancangan dengan dorang nak pancing Shinju Mamushi ke tempat persembunyian Eda. Jadi kiranya pertarungan penuh akan tertumpu hanya dekat satu tempat je dan dorang perlu tewaskan ke semua tubuh Mamushi dalam satu masa yang sama. Dan tak lama lepas tu, secara tiba-tiba Boruto telah pun muncul di hadapan Mamushi. Pak ni memang aku suka gila tengok style Boruto dekat sini tau. Memang cool gila. So, bila Boruto dah muncul kat sana, bermulalah rancangan dorang untuk pancing ke semua tubuh Mamushi pergi dekat tempat Eda dengan Boruto terus dicakapkan Mamushi, "Hey, daripada kau bunuh antara satu sama lain, apa kata aku bagi tahu je dekat kau dekat mana Eda berada sekarang." Jadi bila Mamushi dengar je apa yang telah dikatakan oleh Boruto, member pun apa lagi kan, IQ member sekarang ni kan dah level budak-budak bangang. Jadi member pun melompat happy gila lah kan. Dia percaya je apa yang telah dikatakan oleh Boruto, walaupun yang sebenarnya Boruto ni merupakan musuh kepada Shinju. Lalu lepas dari itu, Boruto pun terus je jadi tour guide untuk si Mamushi ni pergi dekat tempat Eda. Dan surprisingly, bukannya hanya satu tubuh Mamushi je yang follow Boruto tau, malah ke semua tubuh Mamushi, lebih kurang dalam 200 tubuh kesemuanya terbang follow belakang Boruto. Jadi Sumire dengan Amado yang melihat akan kejadian tersebut, diorang pun expect lah yang berkemungkinan besar ke semua tubuh Mamushi ni berkongsi deria penglihatan pendengaran yang sama. Jadi Boruto yang sedang menuju dekat tempat Eda pun, dia suruhlah semua orang standby untuk serang habis-habisan kalahkan Mamushi dalam satu masa yang sama. Tambahan, apa yang lagi menarik, sewaktu Boruto dengan Mamushi sedang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat Eda, Boruto ada bagi tahu dekat Mamushi tahu untuk berjaga-jaga dengan Daimon. Sebabnya kalau Mamushi nak Eda, dorang perlu hapuskan Daimon terlebih dahulu. Dan Boruto sendiri juga ada bagi tahu yang Daimon ni bukannya karakter biasa-biasa tau. Kekuatan dia melampaui kekuatan manusia biasa. Dia seakan demon yang sedang menjaga Eda. Dan lepas dia Boruto cakap macam tu dekat Mamushi, Mamushi terus je dapat rasakan trauma yang dia alami oleh Bug disebabkan karakter Daimon. Dan Mamushi sendiri tahu macam mana kekuatan refleks Daimon berfungsi. Fun fact, kalau kau nak tahu kan, Bug ni punyalah trauma dekat karakter Daimon bukannya sebab Daimon buat bukan dekat Bug ke apa tau, tapi rupanya Bug trauma dekat Daimon hanya disebabkan Daimon pernah patahkan gigi Bug.
punyalah lain macam level kuatnya karakter Daimon ni kan. Jadi kita berbalik semula dekat situasi semasa yang mana kelihatan sewaktu ancaman Shinju Mamushi sudah semakin menghampiri dekat tempat Eda, dalam masa yang sama Shikamaru tengah atur strategi macam mana diorang nak kalahkan ancaman Shinju Mamushi. Jadi kita dapat tengok Sarada akan memainkan peranan yang cukup besar untuk mengalahkan sejumlah bilangan Mamushi yang banyak, lebih kurang dalam 50 tubuh Sarada kena kalahkan dalam satu masa yang sama menggunakan kemampuan Mangekyo Sharingan beliau. Manakala karakter yang lain pula sebagai contoh macam karakter Kawaki ke Himawari ke, diorang kena standby untuk kalahkan sisa-sisa tubuh Mamushi yang masih lagi ada. Jadi bila sampainya Mamushi dekat tempat persembunyian Eda, segalanya bermula dekat sini dengan Mamushi pun apa lagi kan, member tak tunggu apa, Mamushi terus je meluru menuju untuk menyerang Eda. Tapi macam apa yang kita tahu, Eda mempunyai seorang satria yang akan melindungi beliau walau apa jadi sekalipun. Jadi waktu Mamushi meluru menuju ke arah Eda, akhirnya Daimon mula bertindak untuk berhadapan dengan Shinju Mamushi. Tapi part ni kalau korang tengok macam mana rakusnya Mamushi nak pergi serang Eda, part ni memang masterpiece gila guys. Dah rupa macam lipan gergasi yang laparkan daging manusia tau. Kelajuan Shinju Mamushi ni memang cukup luar biasa sehingga kan Eda sendiri tak mampu untuk melarikan diri daripada diburu Mamushi. So sampailah satu masa waktu Mamushi dah berjaya menangkap kaki Eda, secara tiba-tiba tubuh Mamushi terus je terpelanting akibat kemampuan reflection yang dimiliki oleh Daimon. Part kejar mengejar di antara Mamushi dengan Eda ni memang aku suka sangat-sangat, sebabnya korang boleh tengoklah betapa powernya art daripada Ikemoto dengan Masashi Kishimoto ni kan. Jadi disebabkan Eda dah tak mampu nak melarikan diri daripada Mamushi, Daimon pun decide untuk bertarung secara depan dengan kesemua tubuh Mamushi. Daimon pun lompatlah daripada tubuh Eda dengan Daimon terus je melepaskan satu tumbukan yang cukup padu untuk menewaskan salah satu tubuh Mamushi. Malah Daimon tak berhenti macam tu je guys. Daimon terus je menyerang Mamushi tanpa henti sehingga direkodkan Daimon telah pun berjaya untuk menewaskan lebih kurang separuh daripada 200 tubuh yang Mamushi ada. Lebih kurang macam 100 macam tu lah kan. Daimon pun fight lah kan. Lawan punya lawan tumbuk telur lah, tumbuk muka macam tu lah kan. Dan dalam masa yang sama karakter-karakter yang lain juga seperti Mitsuki, Boruto, Kawaki dan juga Himawari pun turut membantu untuk menewaskan sejumlah besar daripada tubuh Mamushi. Sampailah satu masa waktu diorang tengah rancak berlawan sehinggakan tubuh Mamushi berkurangan sebanyak 50 tubuh. Jadi Shikamaru pun terus je bagi arahan dekat Sarada untuk tamatkan segalanya sekarang juga. Jadi waktu Sarada aktifkan kekuatan Mangekyo Sharingan iaitu Ohirume untuk kalahkan Mamushi, secara tiba-tiba Uchiha Sarada terus je rebah dan tak sedarkan diri, dan kelihatan juga efek berlebihan Mangekyo Sharingan yang telah digunakan oleh Sarada membuatkan mata Uchiha Sarada berdarah lagi. Lalu disebabkan Sarada dah mula tak sedarkan diri, Boruto pun terus je muncul untuk selamatkan Sarada, dan malangnya juga disebabkan Sarada gagal untuk tewaskan sisa tubuh Mamushi yang tinggal, sekaligus menyebabkan situasi mula berubah dengan Mamushi terus je berpecah makin banyak lagi sehingga kan Mamushi telah pun berpecah sebanyak 1000 tubuh. Malah Kawaki yang cuba untuk hapuskan kesemua tubuh Mamushi yang semakin bertambah pun semuanya dah pun terlambat selepas kelihatan tubuh Kawaki seakan dah overheat, dan Mamushi pun terus je menyerang Kawaki. Di hujung chapter kita dapat tengok situasi sekarang ni dah semakin sukar untuk dihalang, dan kelihatan reaksi Kashin Koji seakan dah tahu benda ni akan terjadi dan berkemungkinan besar akan ada sesuatu yang tak diingini bakal berlaku tak lama lagi. Dan chapter 32 pun habis macam tu je. Gila guys, untuk dalam chapter kali ni makin menjadi-jadi tau. Ancaman Shinju Mamushi ni memang the real ancaman lah dia ni kan. Malah kita sendiri pun tak tahu bagaimana keadaan Uchiha Sarada selepas beliau overuse kemampuan Mangekyo Sharingan. Chapter 32 bukan sekadar sambungan cerita semata, tapi ianya merupakan permulaan kepada kehancuran yang tak dapat dielakkan. Dan kali ni tak semua orang akan selamat. Kalau ni baru sekadar permulaan, korang cuba bayangkan apa yang akan jadi seterusnya. Adakah akan ada karakter yang bakal terkorban di hujung pertarungan nanti? Kita sama-sama nantikan apa pula yang bakal berlaku dalam chapter akan datang. Apa pendapat korang? Komen dekat bawah.